Tuan-tuan, cubalah mandi air hujan. Sampai bila kita nak dikatakan jangan, hujan tu asid, berbahaya. Quran kata hujan tu ubat. Orang sekarang kata hujan tu asid. Nombor dua kata Allah, hujan itu menghilangkan gangguan syaitan. Abang-abang sini ada gangguan saka, ada gangguan hantu, ada histeria, ada jalan ustaz duk merayak belakang ustaz dia berjaya ustaz pi mandi hujan, minum air hujan, berubat dengan air hujan. Tuan-tuan nampak ni air dalam botol. Tuan-tuan, ni air mineral bukan air hujan. Tuan-tuan ambil dia bubuh dalam bekas, letakkan bahagian beku peti ais. Bila dah beku air hujan, keluarkan, letak dalam besen. Tuan-tuan duduk atas kerusi, tuan-tuan letakkan kaki tuan-tuan atas air hujan yang beku. Tuan-tuan rendam kaki tuan-tuan. InsyaAllah keluar penyakit daripada kaki tuan-tuan. Dengan syarat sebelum direndam, bersihkan dulu kuku tu, cekam tu, tapak kaki tu, lendir-lendir segala daki-daki tu tak. Kalau ada penyakit dia keluar tuan-tuan. Saya perubatan saya tu ambil air hujan. Allah sebut dia menghilangkan gangguan syaitan. Dia menghilangkan masalah GERD, menghilangkan masalah anxiety, menghilangkan masalah stroke, menghilangkan masalah saraf. Tapi orang sekarang cakap hujan tak elok. Buang mata-mata air hujan. Tak ada siapa yang tak ada air hujan. Quran kata ubat, kita pula kata tak ubat. Sayang tuan-tuan. Jom kita memasyarakatkan Quran pada kita tuan-tuan. Bila kita memasyarakatkan Quran, manfaatnya hebat.